Assalamualaikum sahabat. Saya merepair ataupun memperbaiki inilah tempat ni, sodok tanah ni kan. Yang semalam saya sodokkan buah temulawak kan. Buah atau isi temulawak tu. Saya pegang lah dekat sini. Tajam kan. So hari ni saya buat ni lah. Dalam ni kain. Boleh nampak kat sini. Kain. Tapi macam agak terlalu tebal. Dan sebab tu nampak besar kan. Sebab first saya ingat tak nak letak plastik. Tapi tak apalah. Nanti kan saya dah selalu guna, dia akan ni lah kan. Kecil kan. So disebabkan bentuk dia buat sini bergerigi kan. Bila saya tengok macam tertarik lah. Tertarik dengan warna yang hijau ni. So padahalnya yang bergerigi tu lah yang tajam kat sini. Tapi memang ada benda ni, ikan betai ni kan. Tak apa, asalkan dekat sini ada ruang kan. Sini boleh pegang di sini. Tak apa. Untuk mengikat tu memanglah kena gunakan betai. So memang akan yalah terasa kan. Tapi tak apa. Daripada sini dia dah tutup kan. Tak ada rasa tajam sangat. Sodok tanah. Okey. Bye.